Masya Allah. Kau nak tengok view yang magnificent, kau kena hadap ni dulu. Nari dah. Oh, hitam tu. Hari keempat masih lagi hiking. Mana recovery day yang awak janjikan kat saya? Saya melaporkan daripada tempat kejadian. Angin yang sangat kuat dengan percikan air terjun yang sangat kuat dilaporkan dekat sini. Subhanallah, anda boleh lihat dua player pelangi. Kamera basah. Tak tahu apa benda yang dia nak buat. Nampak dia lah. Kena tengok dia buat apa. Dia cakap nak bagi space kat orang kat sana tu nak lalu. Trailer pun boleh lalu. Tapi dia nak record lagi sekali, saya tak ada dah ayat. Okay, nah. 1, 2, 3. Assalamualaikum, good morning. Hari ni hari yang ketiga kita orang dekat Iceland. So semalam subuh baru sampai, pukul 3 pagi. Adalah macam-macam cabaran. Alhamdulillah, sebab semalam naik sampai bukit, turun bukit. Sebab gelap jadi agak mencabar. Lepas tu kita sesat pula, kita salah hotel. Hotel yang kita orang booking tu sebenarnya dekat sini, tapi Google Map dah bawa sampai ke bandar Egestadir. So dia macam dah ke depan sangat, 40 minutes. Lepas tu kena patah balik 40 minutes. So tu yang lewat juga sampai. Alhamdulillah pagi ni cuaca yang sangat baik. Kita orang dia dekat sini, nama dia Fjordas apa dah, susah lah. Tapi dia sebelum Egestadir lah. Dia dekat pegunungan. Ni nama guest house. So kat sini macam biasa ada guest house, ada campsite. So kita nak rehat je hari ni, kita santai-santai. Kita nak ke bandar Egestadir. Kita nak tengok apa ada dekat perjalanan tu dan kita akan stop by. Ni kawasan keliling. So yang kita orang tinggal ni bahagian guest house. Kau tengok ni, kereta. Mantap. Ni yang masuk apa semalam ni, Highland. Bilik kita orang kat situ. Dah ada 10 bilik. Situ bahagian camper van. Sini bahagian orang camping. Kat sana-sana pun ada camping lagi. Alhamdulillah, view sangat cantik, tenang dan cerah hari ni. Hari ni Syaz kata dia nak drive. Kita tengoklah. Semalam lama juga drive tau. 5 jam juga. Macam balik Kuantan je. Okay, sekarang kita orang dah sampai tempat air terjun. Situ air terjun dia. Make sure korang kena tengok parking bayar ke tak. Double check. Dah bayar 1,000 krona. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Baru recover betis. Apa buat dekat Iceland ni? Duk hiking Ramai hikers, including us. Make sure tutup balik keselamatan kambing. Masya Allah. Kau nak tengok view yang magnificent, kau kena hadap ni dulu. Walaupun jauh tapi makin dekat. InsyaAllah. Kita dah suku. Tak halfway lagi. Nanti kita kena pusing. Nampak tu train, patah balik train. Wow, ni Langley Falls. Belum sampai lagi.
sampai checkpoint pertama. Korang tengok tu kambing. Kambing ni gemuk kat sini. Cek kambing. Sama terbira. Jauh lagi. Kurang, aku rasa dah halfway sini. Tapi halfway dia nak sampai atas tu. Tengok, bagi aku ni level pro. Aku halfway pun nak terberak rasa. Kita orang dah nampak air terjun tu. Masya Allah, what a view. Lawa kan? Korang nampak tak dekat air terjun tu ada batu. Air terjun ni unik sebab dia ada layer merah tu. Diorang panggil ni Strava. Strava? Strata, sorry. Yang mana? Warna merah? Yang garisan merah tu. Oh. Dia terjadi disebabkan pada asalnya adalah debu volcano. So ash tu bercampur dengan oksigen. By time setelah beribu-ribu tahun dia jadi layer-layer. Itu menunjukkan jangka hayat dia lah. Tengok yang kat situ tak ada merah. Okay, see you there. Kita orang dah sampai dah. Ni end point trader. Korang boleh lalu kat batu-batu. So aku tengok dorang lalu kat sini lah sampai ke ujung sana tu. Alhamdulillah kita orang dah enjoy view. Dah stay 5 minit 10 minit silent mode. Alhamdulillah. So kita orang nak turun dah sekarang. Jom. Interesting fact. These stones fell in the spring of 2021. Batu ni jatuh. Yang ada tanda ni. So nature is changing and tanggungjawab manusia ni yang menjaga alam sekitar. Saya respect lah dekat Iceland sebab diorang boleh preserve the nature. Lepas tu cara diorang control agensi travel yang buat servis tu, mesti ada rules dia supaya tak terlampau banyak agensi yang mengambil kesempatan atas bisnes sahaja. Bagus lah. Okay. Ni tadi laluan yang kita datang time nak pergi tadi. So kita orang patah balik ikut sini. Ni trail untuk turun. Masih tak percaya. Ini yang kita naik ni. Jauh weh. Big achievement for us, Syazana. Personal record. Sampai jam Garmin ni asyik bunyi je. Achieve goal 5 times 10 times. Selama beli tak pernah. Terkejut. 10,000 pun tak sampai. Alhamdulillah. Kita dah sampai bawah. Ni lah trail dia. So total one way 2.2 km, 4.4 km. We should celebrate. See you next destination. Okay, nak makan dulu sebelum gerak. Samyang. Korang kalau datang kena bawa energy bar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita nak pergi Ægisstaðir. Memang tu je pekan dia. So daripada sini ke sana dalam setengah jam lah. Itu je salah-satunya tempat yang paling dekat sini untuk korang top up groceries ke apa-apa. Ægisstaðir tu one of the biggest town dekat Iceland. Makan sambil menikmati pemandangan. Pemandangan. Okay guys, kita orang dah sampai bandar dia. Singgah kat bonus ni. Tu trademark dia. Mascot.
Ada banyak lagi supermarket sini katanya bonus murah sikit. So kita tengok lah. Okay. Kita tahu pun murah kemarin. Much later. Chef tengah sediakan makan malam. Aku goreng telur, lepas tu guna sambal kat Linda je. So, apakah perut nasi yang bawa? Ini ada mozzarella cheese. So, ni barang-barang tadi kita orang top up. Siap dah sambal telur. Masya Allah. Rumah ni dia tak ada tempat apa tu yang sedut asap tu kan. Tak ada ventilation. So buka lah tingkap ni seluas-luasnya. Baru lepas maghrib ni 9.30. Situ semalam aku nampak ada kambing. Orang duduk kat situ lah, kat atas. Dalam kamera nampak warna purple pula. Assalamualaikum, selamat pagi. Semalam lepas makan tu terus tertidur. Terbangun pagi disajikan dengan sunrise. Cerah daripada view bilik korang. Ada bunyi kambing. Dengar. Hari ni kita nak gerak selepas breakfast. So kita orang dapat free breakfast. Kita makan apa yang kita boleh makan je lah. Kita nak siap. Okay, bye. Guys, jom kita tengok kambing biri-biri dengan lebih dekat. Okay, kalau korang nak tahu, kambing biri-biri dekat Iceland ni 3 kali ganda lebih banyak daripada manusia, penduduk Iceland. Ingat kan, kambing biri-biri yang dekat gunung-gunung ni, bebas ni, tak ada tuan. Liar rupanya ada. Tengok, dia tengok kita. Korang tengok dia lari-lari, lepas tu dia jalan, dia berhenti makan balik. Benda ni macam setiap tahun dia akan buat. So dia jadi macam upacara atau tradisi orang Iceland ni. So dia akan lepaskan kambing biri-biri dia orang kat gunung-gunung musim sama. Sebelum masuk winter, dia akan kumpulkan balik kambing biri-biri tu. So semua orang akan bekerjasama. Penduduk setempat, owner, pelancong pun kalau korang datang musim luruh dalam bulan 9 macam tu, sebelum masuk winter, boleh join untuk kumpulkan kambing biri-biri tu balik ke ladang diorang. Tag dekat telinga tu akan ada ID dan nama owner. Menarik kan? Dan itu adalah syarat-syarat utama dari segi undang-undang negara Iceland atau Eropah lah. Sebab dia orang nak jaga dari segi penyakit apa semua kan. Nari dah. Oh, yang hitam tu. Kita orang nak pergi store lagi ataupun start lagi canyon. So jalan dia ke berbatu dan kawasan ni dah tak ada internet. Perjalanan ni ambil masa lagi 4.2 km untuk sampai. Nampak jalan dah berbatu, gravel road. Still boleh lalu untuk kereta biasa. Korang, aku nak bagi tahu satu benda. Yang malam ni kita orang tak ada tempat tidur sebab aku tak book. So kita kena cari. So aku tengah Google lah ni, hotel ke apa memang tak ada. Yang ada campsite. Takkan nak tidur dalam kereta kan. Kereta macam ni barang. Kita nak carilah kalau ada hostel pun okey. Tu. Dan belakang kita orang ni ada 10 biji kereta. Sebab tu add dia macam gabra sikit. Dia bukan gabra, tapi dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh ada orang tunggu ke. Dia rasa macam orang tu tunggu dia. Guys, kita orang dah parking. Lepas tu yang ni ada WC. Boleh settlekan korang punya bladder dulu sebelum nak berjalan. Dan dia ada juga offer free wifi. Parking kena bayar lah 1,000 krona. Then you have to walk. Thank you. Yeah. Tuang kena buat decision. Ada 2 pilihan. Satu nak pergi trail macam ni. Satu lagi
tangga. So tadi aku tanya, lepas tu lah dia baru naik daripada tangga tu. Dia cakap tu viewing point. Saya seorang turun sini, orang naik atas tangga. Ni ada dua laluan. Dekat situ ada tangga turun kan. Tapi pagar tu dia tutup. Tutup Tutup. Rasanya air tinggi lah, air banyak. Air batu cair. Kalau tak ni tak ada air ni. Nampak batu-batu lagi. Lepas tu air dia biru. Ni air keruh. Sebab glacier yang mencair tu. Ini adalah basalt column yang terbesar dekat Iceland ni. Area ni. Sebab tu dia jadi tarikan. Ada juga tempat lain yang ada benda ni. Nampak tak batu yang apa? Panjang-panjang tu. Tapi ni kawasan ni paling banyak lah. Sebab tu orang datang sini. Ni macam one of the must place to go lah. Oh, orang tu turun tu. Mana ambil nombor? Kalau turun, dia orang boleh jalan tau, meniti batu dekat tepi-tepi tu. So dia dapat ambil gambar. Sebenarnya Iceland ni kena visit setiap musim. winter and summer. Landing. Air makin tinggi nampak. Go, go, go. Hari keempat masih lagi hiking. Mana recovery day yang awak janjikan kat saya? Kita orang rindu kat Ijan. Kak Ijan, adalah hikmah dia. Tangga yang kena didaki. Alah, ni macam tangga batu kek je, Ed. Tangga batu kek kan? Betul lah. Saya gerak dulu. Alhamdulillah sampai. Sampai juga. Tu kenapa tu? Lama tak orang kat? Tak ada orang? Ada orang. Yeay. Tahan nafas. Batuk-batuk. Dia orang parking tempat lain untuk jalan kat bawah tu. Dia yang utama dia yang ke sini lah. Hi guys, kita orang sekarang ada dekat Rjukan Falls. Air ni sejuk, tak ada orang nak mandi. Rasanya boleh mandi tak? Mandi tapi hypothermic lah. Kita orang stop kat sini jap makan bekal yang nasi semalam. The Bishop's Cairns. CAIRNS. Politik zaman dulu. Tahun 1100. Tak nampak sangat tulisan. Just cuba ya. 14 degree Celsius. Berhenti masak. Ada gerak. Yang ada betulkan jalan. Dia orang letak ni traffic light temporary. Nampak? Smart kan? Tak ada dah patung yang tangan ataupun bangla. Sebab jambatan ni satu jalan je. Tapi selalunya dia orang tak pakai pun traffic light tu. Dia panggil one lane bridge. Tapi ni sebab ada construction, dia pakai traffic light. Sama dengan Austria kan. Biasanya semua Europe country macam tu kot. Guys, kita orang dah sampai air terjun Letty Falls, yang paling besar, most powerful waterfall kat Iceland. Silau. So, kat sini kita orang direzekikan dapat
dapat tengok pelangi sekali dengan air terjun. Air terjun tu bapak kuat, memang kuat subhanallah. Memang kena pakai waterproof atau baju hujan. Kalau tak memang basah lagi. Lah. Sebab percikan daripada air terjun tu sangat kuat, campur dengan angin. Kalau korang boleh tengok, air sekarang ni keruh. Sebab summer memang macam tu. Kalau dapat air yang jernih, biru tu nasib lah. Tapi aku tak rasa. Sebab summer kan ais mencair. So bila ais tu mencair, banyak debu-debu, ashes daripada gunung, bukit, volcano apa semua tu, yang menyebabkan air jadi keruh. Saya melaporkan daripada tempat kejadian. Angin yang sangat kuat dengan percikan air terjun yang sangat kuat dilaporkan dekat sini. Subhanallah, anda boleh lihat 2 layer pelangi. Kamera WhatsApp. Okay. Dan anda boleh lihat sekarang ada 2 layer pelangi ya. Satu yang terang, satu yang sama-sama bayang-bayang dia. Dan pelangi tu kalau korang boleh tengok penuh. Daripada sini sampai ke, tak tahulah dalam kamera nampak ke tak. Nampak? Clear lagi, clear. Ya. Jom tengok view lain. Okey, jom. Baru-baru ni ada tanah runtuh dekat kawasan belah sana. Jadi trail ni diorang tutup. So tak dibenarkan untuk pergi demi keselamatan. Korang kalau nak datang sini kena sediakan baju hujan ataupun baju waterproof lah. Lagi satu, better kencing dulu, siap-siap. Kita pergi close up viewpoint. Sorry, bercampur-campur. Kencing siap-siap sebab toilet kat sini memang nature. Dia terus kekerak bumi, terus tertanam. Dia tak ada flush semua lah. Tak ada air. Even nak basuh tangan tak ada air. Bagi siapa kan? Kalau korang nak pelangi, aku baca lah datang petang waktu macam ni sebab ada matahari. Atas rezeki juga lah. You see that? Rainbow. Tapi kita orang dah banyak dah nampak pelangi semenjak datang Iceland ni. Mata-rata bendera pelangi. Sini pun dia tutup. Tadi kita orang kat sana tu. Kat sini lebih close view lah untuk tengok air terjun dia. Nampak air terjun, pelangi tu. Trail ni pergi sampai bawah sana, nampak? Ada manusia. Orang kat belah sana, seberang sana. Itu atas risiko sendiri lah. Sini pun risiko sendiri juga. Tapi lebih selamat lah. Cuaca baik alhamdulillah hari ni. Dah puas dah tengok air terjun tadi. Ni kita pergi adik dia pula. Adik dia Tifos. Dah keluar daripada track ni. Dia dah tak tahan, nak terkucil. So dia tunggu kat situ. Korang tengok air dia macam air lumut, debu. Okay lah, kita balik. Ni semua rasanya lava, tinggalan lava. Jadi macam ni, sejuk. Sini okey lah, tak ada lah hiking. Sini mendata, cuma dia berbatu-batu. Aku kena patah balik sini sebab nak pergi dekat
Tu dia. Jom. Much later. Kita orang dah check in. Hari ni awal sikit. Check in dekat ni, My Bertan Accommodation. Sebab aku baru je book tengah hari tadi. Dalam 300 orang, RM600 satu malam. Sini ada juga campsite semualah. Yo, saya nampak sesuatu. Tu GoPro tak boleh zoom. Tapi tu kesan volcano kot. InsyaAllah. Tu masing-masing tengah nak pasang kemah. Kita orang ambil ni cottage. Kat situ ada 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu ni bed and breakfast. Tempat mandi, dapur semua kat sini. Situ macam hostel lah kot. So kita orang nak angkut barang. Aku tak tahu apa benda yang dia nak buat. Lantak dia lah. Kena tengok dia buat apa. Dia cakap nak bagi space kat orang kat sana tu nak lalu. Trailer pun boleh lalu. Tahulah apa benda yang terbang ni. Nyamuk ke lalat? Kita duduk menghadap bekas volcano. Nyamuk bapak besar. Ni kita punya cottage. Assalamualaikum. Siap sedia lengkap. Tahulah rupa apa. Syed ada bagi kita dengan mak lampu tidur. Ni kita cermin besar. Puas. Okay, so ni lah rumah tidur kita orang malam ni. Booking last minute. Cottage. Aku cakap dengan Ed, kalau tak ada, kita tidur dalam kereta ataupun camping je. Masalahnya kalau tidur dalam kereta kita ni dah lah nak drive jauh. Tidur dalam kereta bangun tu, satunya mungkin tidur tu tak lena. Ataupun tidur lena. Selalu lena lah tidurnya. Kedua, bangun pagi tu mungkin kaki tu jadi gini. Dah tak boleh lurus. Tengkuk mungkin terkehil. Kita update. InsyaAllah. Ni rumah kita. Comel kan? Sini je, simple je. Tadi kita orang pergi toilet hostel dia area sana. Kat situ. Macam tu. Tak tahu korang nampak clear ke tak. Dia asap daripada tasik tu. Sunset sekarang pukul 9.30. Okay guys. Pukul 10. Cerah lagi. Cerah lagi. Lagi clear matahari punya cahaya. So kita orang nak rehat lah. Okay. Nak recover body. Bak kata Adrina. Sambung esok lah. Okay. Terima kasih korang kerana menonton Shazrina Channel. Bye. Nak basuh sayur kat Sini je lah. Kau jatuhkan, siapa nak berenang selamatkan? Jangan tegur Lecet.